pasti nak guna Mounjaro ataupun Sazendah, jom kita bezakan antara dua ubat popular ni. Hai, saya Dr. Syabila. Sazendah hanya tiru satu hormon sahaja iaitu GLP-1. Ianya bantu untuk kurangkan selera makan, untuk cepatkan pengosongan perut dan bantu kawal paras gula dalam darah. Mounjaro pula lebih power, ianya boleh tiru dua jenis hormon iaitu GLP-1 dan GIP. So dalam erti mudah, Mounjaro tiru dua hormon jadi kesan dia lebih kuat berbanding Sazendah. Cara suntikan pula, Sazendah kena cucuk hari-hari. Kalau Mounjaro boleh cucuk seminggu sekali sahaja. Lebih senang nak ingat. Kedua-duanya guna pen suntikan sendiri. Dua-duanya selamat dan mudah kalau digunakan dengan cara yang betul. Tapi ingat, keberkesanan setiap ubat berbeza mengikut individu, cara hidup dan juga dos ubat. Dua-duanya selamat, tapi kalau nak senang boleh guna Mounjaro. Kalau selesa dengan ubat yang dah lama di pasaran, Sazendah pun okey. Yang penting kena bincang dulu dengan doktor pilihan anda sebab kedua-dua ubat ni memerlukan prescription dan perlukan pemantauan daripada doktor yang bertauliah. Bye!